Jom teman saya makan sashimi homemade. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni saya buat sendiri disebabkan pakai harga dia, kalau saya beli ada setepak tu harga dia 35 sashimi. Tak apalah, saya cuba. Ni first time saya buat sashimi. Ni mayonnaise, ni kicap ni. Kalau set awak nak, boleh cari dekat media sosial, ada jual. Orang kata sedap makan sashimi dengan sos kicap manis Jepun. Jom bismillahirrahmanirrahim. Maaflah saya guna ni dah chopstick budak. Chopstick betul saya tak kerti guna. Tak tahulah jadi ke tak sebuah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Sedap. Rasa lemak-lemak manis gitu. Sedapnya sashimi ni. Baru tahu sedap. Sedap lah, Masya Allah. Sedap. Makan pulak dengan sos ni, sos kicap manis Jepun ni. Sedap lah. Bismillah. Tak ada bawahannya. Saya buat tak sebeli bawahannya. Ada video semula tu kan, saya buat tu kan. Tu lah cara dia. Saya saya tengok kat VTT lah. Mayonnaise masing-masing manis. Lepas tu sos kicap tu lah, sos kicap dengan manis. Kombinasi yang sedap. Kena makan dua-dua. Sedap lah. Saya awak kena cuba lah. Sashimi ni saya beli dalam bukan, salmon ni saya beli dalam RM16 gitu lah. RM15 RM50. Nak buat pun mudah. Sedap. Sedap, Masya Allah. Ni kubisino saya buat. Halu-halu. Sedap lah, Masya Allah. Sashimi ni dia tak ada rasa. Tak ada bawahannya, tak ada rasa lemak-lemak. Patah tawar. Lepas tu kena ada kicap. Lepas tu saya bagi efek crunchy. Tu ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.